Yang belum macam itu boleh ambil dan menjamah di belakang. Dan sebelum pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Fakadu selaku pengurusi persidangan kita pada malam ini yang juga merupakan Ketua UMNO Sawangan Kubaluku dan juga Ketua Wanita kita Tani, Ketua Pemuda Lahiri, Ketua Puteri Nur Sabarina, wakil daripada bahagian kesempatan di sini. Oleh kerana malam ini kita buat dua dalam satu, saya nak ucap selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Alhamdulillah. Kerana saya juga nak ucap tahniah kepada cawangan Kubaluku kerana berjaya mengadakan persidangan cawangan pada malam ini dengan kehadirannya begitu ramai sekali. Ini merupakan cawangan yang paling ramai dalam persidangan pada malam ini. Satu tepukan pada kita semua. Ini menunjukkan bahawasanya kepimpinan kerajaan ini diterima. Cikgu Fakadu ini memang hebat. Kerana dimainkan disebabkan persepsi walaupun kalau kita kira akan tetap 30 kursi ini tak ada berapa-berapa lah. Daripada 222 kursi kita dengar hanya 30 kursi sahaja. Tak ada mimpi lah kita nak jadi kerajaan. Tapi itulah Tuhan Maha Kaya, beri lagi ruang dan peluang kepada kita. Kita tak puyah pada 5 juta. Barulah. Lebih tak? Lebih lagi. Tak, bukan yang kata nak masjid ini. Bukan sekali nak waktu yang besar yang sekejap. Kali itu kenal video aku kena ada rumah. Rumah, lagi itu lagi. Saya tak ingat nama. Keluar video dulu. Ada soal lagi pun. Tapi malam kita tengok kali. Kalau lama kita dulu, itu kerajaan pusat UI Pulau Piti. Dia panggil Piti kamu? Kalau kita malah nak percaya, tapi kerana oleh UMNO ni, sikit sebanyak pun kami juga peruntukkan bagi walaupun kita di 3.20. Dan yang paling menyedihkan, ada di kalangan duit ni datang daripada duit rumah daripada pusat. Ada apa dia? Kita tahu dia orang menteri tu. Tak, kecuali itu tak ada.